Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel saya. Okey, lama dah saya tak buat video, sebab ada sedikit kekurangan. So, hari ni ingat nak buat sikit kerja, duk tengok ramai orang duk buat cuci filter minyak line ke DVVT dengan DVVT. Hari ni kita try lah, tengok buka cuci senang ke tak. So saya dah standby barang, beli engine degreaser dekat DIY je, tisu. So Allen key saiz ni saiz 8. Okey, kita try buka, tengok apa cerita, tengok orang duk up kotor juga dia punya filter dekat situ. Okey, jom. Okey, dia kalau ikut duduk tepi je ni. Okey, nampak. Kita ni satu arah dengan ni, termasuk jumpa terus dia ni. Cuma tak tahulah, ketat dia ni kita boleh buka cara macam ni ataupun pusingkan Allen key macam ni, sebab tempat dia sempit. Ada orang dia buka intake. Saya rasa sebab tengok ada orang buka tak payah buka intake, rasa saya boleh kot. Kita cuba kita cuba tengok. Agak jenuh lah. Okey, nampak dia lagi duduk elok, jangan salah duduk nanti. Tak pasal dia loose air mata bang. Okay. Oi, ketatnya. Sekejap, kita cari paip. Okey, saya try buka dia dah boleh. So, skru dia dah boleh buka. Cuma nanti nak mikir macam mana nak keluarkan dia punya filter tu, sebab dia dekat dalam. Ni pun tak tahu akan minyak keluar ke tak. Okey, tudung dia dah kita buka. Okey. Kita inspect. Tengok. Dia tahan juga. Kotor tu ada, sebab saya pakai enjin half cut. So chance untuk kotor tu rasa memang ada lah. Dan kita buka tengok filter pula. Nampak filter dia jatuh bawah. Okey geng. Okey, macam ni lah rupa dia filter. Ni mungkin cepat kita pakai pasu punya. Dia punya kotor tu adalah sikit. Tak adalah berkeladak sangat kan. So still in good condition lah. Saya rasa ada sikit tu lah, macam carbon kot. Ataupun bukan carbon ni, macam plastik ni sendiri, gam dia kot. Tak apalah, kita dah cuci. Memandangkan dia pun tak kotor, kita spray je lah. Lepas tu check DVVT punya solenoid. Okey, tak adalah kotor sangat. So ni rasanya sebab gam kilang dia lah kot. Sebab try pen ni macam melekat. Okey, dah hilang. Try lah sebab kalau ikutkan tak tahu nak kata dia carbon ke apa. Sebab belah dalam pun dia ada. Mungkin lah kot carbon kot.
kita rendam dulu. Dengan hilangkan dia punya washer ni. Kalau tak ni bocor tak pasal. Okay, sekarang kita nak try buka DVT pula. So first kita buka dulu dia punya soket ni. Buka macam mana? Tarik kot. Sekejap. Tak boleh. Sekejap. DVT solenoid dah buka tapi tengok macam tak adalah teruk sangat. Mungkin sebab enjin ni beli mileage rendah, katanya lah. Tapi katanya mungkin Jepun dah pusing. Tapi saya tengok ni gayanya okey lah, tak ada kotor sangat. Tapi dah kita buka, kita bersih lah tengok. Okey, so kita punya DVT dah bersih solenoid ni. So untuk kereta saya ni, pada saya, orang cakap kalau dah bersih kita rasa feel lain sikit kan. Dia punya pick up DVT terbuka pun semua. Tapi sebab kereta ni nampak macam tak ada beza sangat. Bersih dia tu dengan dibersihkan ni pun macam lebih kurang ya. So tak rasa sangat lah kot. Walaupun dah orang tunjuk cara bersih, kita try lah. So far at least kita tahu, kita ada buka, kita tengok barang ni condition ni macam mana. So ni lah dia. So filter pun dah bersih. Filter pun kita dah bersih, boleh lah. Dalam tu ada sikit macam defect kilang tu. Okey lah, at least tak ada clog teruk sangat. So kita pasang, flow dia pun rasa macam biasa dah. Okey. So tu je lah cara dia. Kita pasang, kita test. Rasanya memang tak ada apa beza lah. Sebab barang tak ada teruk sangat. Cuma saja mencuba. Okey. Jumpa lagi di masa akan datang. Okay guys, Assalamualaikum.